Di bawah kepimpinan Kerajaan Madani dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keyakinan dunia terhadap Malaysia semakin kukuh. Pelabur luar dan dalam negara terus memilih Malaysia kerana kestabilan politik, dasar ekonomi yang jelas, serta komitmen kerajaan terhadap reformasi dan tadbir urus yang lebih baik. Jika ekonomi negara benar-benar lemah seperti yang didakwa pihak tertentu, mengapa syarikat-syarikat antarabangsa terus datang membuka operasi, mewujudkan peluang pekerjaan baharu dan mengembangkan pelaburan mereka di Malaysia? Hakikatnya, Malaysia kini semakin dikenali sebagai destinasi pilihan bagi sektor teknologi tinggi, ekonomi digital, tenaga hijau dan industri masa depan. Ini bukan berlaku secara kebetulan, tetapi hasil usaha berterusan Kerajaan Madani yang bekerja untuk memulihkan keyakinan pelabur dan mengukuhkan asas ekonomi negara. Berbanding era kerajaan terdahulu yang sering dikaitkan dengan ketidaktentuan dasar, pertukaran hala tuju serta pelbagai kontroversi yang menjejaskan keyakinan pelabur, pentadbiran hari ini memberi fokus kepada kestabilan, ketelusan dan pembaharuan ekonomi yang mampan. Rakyat mungkin berbeza pandangan politik, tetapi fakta di lapangan menunjukkan Malaysia sedang bergerak ke hadapan. Lebih banyak peluang, lebih banyak projek strategik dan lebih banyak keyakinan daripada komuniti perniagaan global. Kerajaan bertukar, pendekatan berubah. Apabila keyakinan kembali, ekonomi berkembang. Itulah yang sedang dibina oleh Kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim demi masa depan Malaysia yang lebih kukuh dan sejahtera.